Kita ni tolak cakap kita ni busy sangat. Because busy is subjective. Nampak tak? Start episod ni saya terus dapat lecture daripada Dato' Amir hari ni. Assalamualaikum Dato'. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sehat tak? Sehat sangat. Sehat sangat. Tapi kita ni tolak cakap kita ni busy sangat. Because busy is subjective. Nobody is busy actually. We have to make time. You have to make time. Kalau you kata busy ni maknanya if you start with that kind of language, then you will always seem to be busy. Kadang-kadang kita katakan letih. Cakap letih sama. Kalau saya gemuk sama. Di apa yang kita cakap dekat diri sendiri it will tu become the reality. Nampak tak? Start episod ni saya terus dapat lecture daripada Dato' Amir hari ni. Tak apa, saya suka. Tapi yang Kelantan ni celup betul lah. Tak bagus. Celup betul. Celup. Campur-campur gitu. Bukan campur. Not original. Jadi dia celup.